We are Venom. We Venom. Dan selamat datang balik kepada KYL Podcast. Tu the part 2 guys. Jangan lupa please view kita punya part 1 juga di YouTube. Dengar audio kalau korang tengah driving. Tapi bila tengah driving jangan watch the visual lah. Pasal you have to look at the road apa. Correct. It's very dangerous. Kalau dalam bus pun okay. Aku ada soalan tadi. What's ya? Kalau orang semua nak cari kita, diorang boleh cari kita kat mana? Kat YouTube KYL Podcast. Kat Instagram KYL Podcast. Kat Spotify KYL Podcast. Tapi kalau kita ada macam future Updates brides and groom ke, diorang boleh cari siapa? DKSK Diary. Aku terkejut. Aku ingat ada sponsor. Tapi iyalah DKSK Diaries. Kalau kau nak shoot video ke nak podcast pun boleh juga kan. Boleh jodi ya. Tapi kalau diorang nak buat podcast, gimana? Apa? Depends. Kena buat kat bawah blok boleh. Kita boleh buat portable. Dan Yeah. as what we've mentioned kat part 1 kan, part 2 ni kita will be sharing some stories from you guys. Kita nak dengar sikit collection dari korang. Betul. And what we've gathered lah. So aku ada tangkap 2 kisah ni dari comments kita jugalah. Dari comments based on kita punya past horror punya reels and all. And I think these are some of the ones that it's good to share with you guys. Tapi dia ringkas lah. But you know, we'll try to talk about it. Alright. Dan kisah pertama, nak title lah. Boleh lah, boleh. Okay, so kisah ni Kisah terkunci di dalam toilet masjid. So korang tahulah aku tangkap ni komen dari mana dari reel mana. Okay, so shout out to this guy who shared to us. So cerita dia berlaku di Masjid Shah Alam, orang Malaysia. Shah Alam. So beliau pun berkongsikan yang dia pernah kena kacau kat masjid di Shah Alam. Tapi masa kecil. So kisah ni terjadi ni di masa weekday. Okay, dalam pukul 5. So lepas asar dan sebelum maghrib. So beliau pun nak ambil air wuduk. Dan sebelum nak ambil wuduk tu nak lepaskan hajat lah sikit kan. So dia tengok lah, you know how kadang-kadang kita masuk toilet tu kita nak check cubicle lah, nak check kalau ada orang ke tak ada. Yes. So, Pasal kadang-kadang cubicle tertutup. Kalau kita tak tahu, kadang-kadang business kita maybe a bit too loud. Kan, betul. I don't know about you guys, but I always check lah to see macam ada orang ke tak. Kalau aku nak lepaskan hajat, kalau kuat sangat at least tak malu lah kan. Betul. Dan yang macam seram kau nak pergi berak, kau masuk cubicle dah ada tai. Itu paling seram lah. Paling menyeram. Itu paling seram. Belum berak tapi dah ada tai. Aku baru kena tadi. Alamak. Baru kena tadi. Aku tengok betul-betul turn off. Memang turn off. Aku benci orang macam gini. Kau tak boleh flush je ke? Susah sangat kena flush. Orang macam ni. Kau dah lepaskan hajat kau cuci lah betul-betul sikit kan. That's of course. Habis macam, you know, kalau ketol tu ada figure shape tak apa tau. Kadang-kadang dah bersepah duk. Tu pasal lah. And dia bersepah maafkan saya dia bersepah kicap nak kenaik dia tau. Macam projectile. Geli je. Macam fed up aku bilang kau. Fed up gila. Habis aku dah like I need to go to the next cubicle. Like, this is my go-to and you doing. Ya betul. Lagi-lagi when it's your favourite cubicle habis dah kena vandalism. And aku pernah sampai, pasal aku punya tempat kerja tu adalah this toilet uncle cleaner tau, who only cleans for 2 hours per day tau. Dia complain kat aku tau. Aku macam keluar toilet. Dia fikir kau kot. Tak, bukan. Dia tahu bukan aku. Kita dah buat rapport kan. Of course. So dia tengok aku, wah tak faham lah sama ni orang. Nak berak pun tak tahu berak. Dia aku like, Salah. itu lah pasal. Macam berak pun nak ajar apa. Kita Come nak on, kena gang. buat podcast ajar berak apa. Kan. I don't know how the ladies toilet is okay. Let's put that aside. But the guys toilet, y'all need have some decency for the next person. Yalah, come on, hygiene lah. Hygiene. Benda boleh gaduh aku tengok tai macam itu.
If I see the person come out, aku tengok, kau bertegur like bro, clean up your mess, man. Tapi bila dia kau tengok tai tu semua ada macam tisu-tisu tak? tak ada, it's just Dia tak sibuk lah. That is a very good observation lah. betul. Very good pointing out that statement lah. Betul juga. Tu lagi menyeramkan Kan. Dia dah keluar dia tak cebok. Okey, Boleh silakan, lekek Kal. pantat dia. Okay, silakan Kal. Oh, kita mulakan Mari lagi. kita sambung balik. Ya. Maafkan side track sikit. So beliau pun check lah toilet-toilet dia kan. So dia pun dah jumpa satu toilet ni, dia lepaskan hajat lah. Yes. Bila dia lepaskan hajat tu, as per normal lah. Lagi pasal it's in the masjid lah. So I think you wouldn't think anything else when you're in the masjid juga kan. Dia dah cebok semua, dia pun nak buka toilet pintu, tak boleh buka. Tak boleh buka. Dia dah macam like, asal tak boleh buka ni? Gedung. Tak buka ni. Gedung. Sampai dah ketuk semua. Dia dah buka, tak boleh buka. Ha. Dan dia cakap ni, rasa dia seolah-olah orang tahan dari luar. Macam orang betul macam tengah play prank lah. Faham. So dia pun dah macam, jangan main-main. Buka pintu. Member pun dah panik. Aku mula panik dan pekik minta tolong. Tolong, tak boleh buka. Just nice bila dia pekik tolong tu, nasib bapak aku cari aku. And bila dia panggil nama aku, pintu yang ditahan tu tiba boleh buka. Oi. Kira ibaratkan, tolong. Yazid, kau kat mana Yazid? Dah boleh buka pintu. Ayah, tadi pintu kunci lah. Oi. Ya Haji, kenapa ni? Tadi Kau pekik ni? I tengah nak berak. Tengah nak berak. Habis apa sah kecoh sangat ni? Habis I tengah cebok. Dah habis cebok nak keluar, tak boleh keluar. Cibuk pakai apa ni? Cebok pakai tangan. Tisu ke bidet? Masjid kan bidet. Oh, bidet. Ya, betul juga. Tapi tadi I nak buka, tak boleh buka ya. Kenapa ni jangan main-main boleh tak? Ada masa belah kentut dah. Apa aku sibuk, aku nak berak ni. Siapa gara-gara ni? Tak ada ayah, betul ayah tak boleh buka tadi ayah. Kau jangan main-main. Aku tak nampak ni tadi. Aku masuk ni seorang ni kat dalam ni, tengok kau seorang terberak ni dengan budak sebelah tu. Tadi Yazid tadi masuk. Yazid. Betul tak ada orang. Habis kat sebelah tu terberak tu siapa? Ayah sure tak sure ya. Tadi kau dengar kan ada orang tu kat tepi kan? Ayah jangan sembarang ya, tak ada orang ya. Tak ada orang Meh, ayah check ya. Tak ada orang. Buka lagi satu pintu. Ayah, kita kat mana ni ya? Kita ke Infinity Castle. Tak seram. Ni kelakar sebab. So member pun cakap, Member pun dah cuak. bila bapak dia panggil nama dia tu, itu masalah pintu dia dah terbuka. Alamak. So dia pun Dahsyat lah. ceritakan, Itulah. naik bulu rumah aku, terus aku lari keluar toilet. Alamak. Habis luar dah zip semua. Dah. F2 lah. F tu lah. Masjid lah. Mungkin dia pakai kain pikat, kita tak tahulah. Fast game lah. Tapi kita nak Dia ceritakan je lah. Kita nak ceritakan masjid-masjid ni nanti kena lagi. Tak lah. Tapi orang punya story. Ya. Orang ni kisah Yalah. kisah story dari Kat masjid netizen lah. kita kan. Dan aku pun tak nak cakap nama siapa lah. But I mean to think about it lah, like, imagine, okay, ni dia share, bapak dia ada tau. Kau imagine kalau dia just really alone, Ui. macam mana tu untuk korang tu? Kau dah really Betul, kau ya. dah urgent lah, apa? Tarik. Terus kau dah lepaskan lah, korang macam wah syok lah. Wah. Kali kau nak keluar, orang tahan pintu. Kan kalau kau tengok sekarang punya cubicle stall Yes. most of it we'll say maybe about 50% around Alright. everywhere lah. It's not fully covered to the floor tau. So you technically you still can see, you know, if there is someone. Yeah. You can see like a silhouette, dia punya bawah or at least tu, the feet. But the fact that dia ceritakan where like rasa macam orang tengah tahan pintu and knowing that there's no one opposite, Kan. Oi. how would you react? Macam Because lagi pun pintu-pintu ni dia buka secara push forward kan. Bila kau dah kat dalam, Yeah, you kau have nak to kena push. push depan. Yeah, correct. So macam kalau ada benda blocking pun kau boleh nampak kaki tau. Yes. Itu Yes. itulah. So memang And also bila tengah duduk kat jamban tu, you can see is the level of like the legs kan boleh nampak kan. Exactly, that's Kan? why. That's my point. So the fact that if that were to happen to korang tu, macam mana tu? Sial lah. Macam mana tu, aku Danish? will
Untuk aku first thing first, kalau tolak-tolak dah tak laku kan, aku tendang lah. Tendang. Kalau aku pengsan je. Pingsan Pasal dia bau tai. Alamak, tapi dah cebok belum? Kau Dah. jangan belum cebok. Cuba. Habis pingsan lah. Habis lah. Tak pengsan pasal dia bau tai kentut je. Kita bau berak apa, bau. Yalah. Tapi kalau bau tai Kalau bau najis Yeah. kira boleh layan tau. Kau imagine tiba bau bangkai. Dia dah sampai lah kira. Habis kat luar tu, kau dengar sirik-sirik kaki. Siapa Sirik-sirik habis depan stall kau nampak kaki dia tak pakai selipar, tak pakai apa. Just kaki kurus kedengkik punya. Terus tangan dia Lepas dari tu atas tangan panjang kuku datang dari atas. Itu baru kau pingsan. Aku tu Pingsan je. Aku pingsan. Aku pingsan je. Tapi kau cakap sirik-sirik, katnya from E-Space punya perut sampah aku tu kot. Ada can kot. Tak kelakar Kalau aku tak boleh pingsan, aku paksa diri aku pingsan saja. Masih. But I think what I would do, I just stand at the jamban and just like climb to the another cubicle lah kalau sampai. Tapi kau dah climb atas, kau nampak dia kat situ Tu kepala pasal dia. ya tak ya juga Tapi kau nak pingsan setengah jalan. The best realistic, What is the option? kaki dia kat bawah kan. Kau tarik. Ya. Tarik have Ya. to tarik. Tapi bila tarik sekali kau buka, alamak pakcik cleaner pula. Alamak, Kesian sasui pula. lah. Habis dia tertuantuk. Habis dah kes bunuh. Have to claim lah the medical. Tak ada jadi kes bunuh macam Jadi mana? lepas tu dia betul-betul jantung. Ya. Yalah. Tapi seram lah. I think Yes, please continue. aku rasa bila kena kacau tu kat toilet memang tak best lah. Ya. Sebab tempat dia dah kecil, kau tak boleh lari mana. Lepas tu kau nak apa? Kau nak hantu datang, kau nak baca surah. Tak boleh. boleh counter siul. Tak boleh pasal dah Dia macam negate tau. Dia punya spell dia cancel off bro. Kau tak boleh. Dia void Dia void. Dia kena chaos stun lah. dia cancel out lah. Ya, dia pun cancel lah. Dia toilet bro. Aku tak tahu lah. Dalam Ya. toilet orang selalu cakap tak boleh baca-baca apa. Tak boleh. Ya, so macam mana bro? Kan? Kau dah kena counter attack tu. Ya. Saya susah bro. I mean, okay, since we're talking about that kan, just to add on a bit. Okay, what's the worst place to possibly be kena kacau? Untuk korang. What's the worst place? Please. I think Selain toilet toilet is lah, one. Tapi selain toilet. second toilet. Oh tapi kalau kat toilet tengah berak tu at least okay. Kalau lampu tutup, Oh, dah enam. tak boleh sah. kau tengah berak tu Aku lampu tutup, Tiung like macam tai dia termasuk lagi. Syok lah rabak saya gitu. Kan? Kan. Ya, lampu tutup tak kelakar tau. Ya sia. Lepas tu kau dapat rasa benda-benda pegang kaki kau. Oh, ya. Habis kalau dia jelma dari jamban kau. Dia makan lai ke? Habis macam kepala keluar dari gagang. Dia gini. Iman. Besar sial ketul kau berak. Iman. Besar sial. Apa yang tai kau melampau? kau masuk balik kena. Wah, sway liao. Wah, lawe tu. Mansui lah. Itu dah Dah betul lah, tak dah boleh. cerita lah tu. Itu dah fiction. Ya. Fictional. Tapi tempat seram, I would say ya toilet lah. Macam Selain toilet what the possible place? dalam mall. Aku rasa dalam lift maybe. Yeah. Multi-story kapak. Lift rabak tau. Any lift lah bro. Bro. Tak. Kalau It's worse, Fullerton lift takkan lah sebab. Yalah, that's why takkan Dia kalau macam dos kau tahu industrial punya lift Ya. Ya. Dia berat habis just you alone in the big. Habis dia Tapi punya kau lift cakap- dia macam pecah-pecah gitu. Macam building ni lah. Cargo lift. Macam cargo lift lah, cargo lift. Building ni lift okay. Okay Okay. Gentle okay. Ya. But I think so a lift is quite Lift, toilet. Mana lagi? Garbage disposal unit lah kan. Tadi baru cakap Baru cakap tu tadi. Episode nombor 1. Aku will add on to this Add on lah, add It's scary because ni tempat dia boleh main peranan tau. Hospital. Bukan Tak tahu tau. Tak toxic. Pasal banyak-banyak cerita-cerita juga ni yang cerita-cerita diorang ceritakan kes-kes hospital ni. Kadang-kadang orang nampak lembaga-lembaga ke, dia nampak macam passerby Ya. nampak macam orang biasa. Ya. Tapi lepas tu dapat tahu orang ni tadi aku baru nampak tapi kat dalam morgue. Something like that. You know, there's a couple of stories I hear that. So Hospital seram juga. hospital pun quite, it's scary because you don't know tau. Ya. Like Yelah. Okay, hospital mana yang Singapore Aku paling rasa seram? macam hospital Singapore ni tak seseram. Bukan cakap tak seram lah. Tak seseram macam those
hospital di luar negeri punya Tak pernah pergi luar negeri punya tu. Ya, tapi nampak video banyak kan. Yang macam very gelap hospital dia. Ulu-ulu punya hospital, Macam Singapore punya nampak at least terang jugalah kan. Ya, habis established. Canggih atau Tan Tock Seng seram untuk kau? If you guys to compare. Tak ingat lah Tan I Tock think I would say I think for me Tan Tock Seng Changi tak seram. Pasal Changi baru reno. Oh ya, Changi ya. tak So seram. nampak quite fresh Quite juga. modern kan. Ya. Yeah. Tan Tock Seng yang the walkway to NAE tu quite seram lah. Oh yeah, I remember. Yes. Dekat basement seram juga. Kamera tiba tadi lose focus. Asal lah lu Mesti ada benda tu. Kau jangan takutkan aku tengah takut pasal bateri mati. Betul tadi yang kelmi muka macam lose focus. Okay, nanti kita review balik. Okay, aku ada lagi satu cerita nak tambah sebelum kita. Actually aku ada lagi satu spot yang maybe seram juga. Apa dia Bil? Macam misal katanya kau dah tak boleh naik lift kan, kau nak kena turun tangga. Tangga rabak. Duduk. Okay, dah tangga. What's worse? Multi-story car park. Berat tau tu. siap. Aku still think HDB punya tangga tetap lagi seram. Yalah. Aku feel multi-story ni seram. HDB punya tu lah. Oh, HDB punya tangga. Not HDB down. tangga, HDB tangga. Oh, okay. Pasal HDB tangga because kadang-kadang multi-story car park punya tangga tu kau boleh escape juga. Each floor ada door lah. door. Oh, Macam just take the car punya stairs lah. Ya, kadang-kadang HDB kan tak ada this level skip. Ya. Dia tak ada exit. So it's like skip level. So Macam you rumah stuck tu lah, Clementi tu. Ya. So imagine park yang menyeramkan bila imagine ada kepala tonjol ke tengok from the railing. Habis sekejap hilang. Tak suka. Lepas tu kau dengar tiba kejar kau dari atas. Ui, Allah. Aku terima je nyawa aku gitu je. Terima. Tutup mata dah. Janganlah. Ya. I mean dah have to lah. Oh ya. Dah benda dah nak kejar. Aku dah lama tak IBBT Ya. Ya, susah. Just take lah. Just take lah. Have to lah. Give in. Have to lah. Ya, have to lah. Yelah, tapi gitu je lah. That's quite crazy lah. I mean kalau pendengar-pendengar KYL ni, penonton-penonton KYL, korang boleh komen lah mana yang korang rasa tempat yang paling seram korang kalau kena kacau. So let us know in the comments below. Yeah. And maybe we can have a discussion about it lah. Yes sir. Yeah, mungkin kita ada miss out some places. Yeah. You guys can let us. know on the YouTube channel. Yeah, YouTube, Spotify pun boleh komen kan. Boleh. Ada orang komen di sini komen elok-elok sikit. Itu orang komen cakap tu Komen apa speaks volume. Oh, Mr. Speaks volume Yeah. Of course when you speak volume come out lah. Have to Yalah, lah. Come on lah, common sense. Nak intellectual lagi. Kau jangan intellectual lah. Well, either ways, this is Selanjutnya. another short one, Yes. which I've gathered from Ringkas kita punya comment section below. And cerita-cerita ni yang aku ceritakan ni, korang penonton dan pendengar ni, korang boleh try to make a guess lah dari mana aku tangkap ni komen dari Yeah. So ni kisah ni ringkas. He was just sharing his experience as a firefighter. Firefighter. SDF lah. SCDF lah. So member pun ceritakan, aku pula pernah attend case kereta on fire. Okay. So dia kena call out untuk attend case kereta on fire lah. Okay. Nanti dia datang dengan DP fire engine, DP teams and all kan. Faham kan? Kat at this certain place lah which aku not gonna mention. So as they were attending to the vehicle that's on fire kan, member dia sebelah ni, mungkin buddy dia lah, tegur dia. Dia pun cakap, kita kasih nama samaran Boleh. Lan, Lan. Lan nampak tak kat dalam kereta tu ada orang berasap lah. Orang berasap. Ada orang berasap Lan dekat dalam. Weh, Isap ya ke okok Lan? Isap okok ke apa? Kereta kan terbakar. Oh. Kau ni dengar lah sial. Kau dah tengah zone Tak Dia nak jadi kelakar. Ni lah. Macam try hard pula Kau aku. tengok. Zee, kau ambil hose lah. Ah. Lan kau ada orang kan Lan kat dalam. Hah? Orang kat mana ni? Ada orang kan berasap tu kat dalam tu. Cepatlah kita tolong dia. Oi. Ya ke? Kiki, jap. Aku ambil ni. Aku ambil air pipe. Jap. Cepat. Dah teruk ni. Faham. Berasap ni. Jap, aku ambil. Okay. So member kata nampak ada orang dalam kereta yang tengah berasap. Nampak. Okay, cepat. Okay. Aku nak buka ni depan pipe ni. Jap, nampak macam bidet sikit. Cepat Lan. Apa kau ni? Ya, pasang ni dia punya nutmeg ni semua. Lan tu lambat sangat tu. Cepat tu.
Ni lah siapa tak dia punya previous person tak buat prep ni semua. Kan? Aku nak kena buat prep lah. Kan? So lanjutnya mereka pun extinguish lah. Ya. Okay. Ji, kau tolong aku. Okay, dah basah. Okay, jap aku buka. Kau tarik. Ni kena pakai mesin ni tu. Oh, nak kena pakai ni crowbar lah. Jap, aku ambil crowbar. Abdul, ambil aku crowbar. Bawa sini. Okay. Okay, abang ambil akan crowbar. Nah, Okay, ambil. ting. Okay. Oh. Okay. Okay. Asal? Apa? Mana orang dia? Cepat. Tadi kau cakap ada orang? Aku nampak ada orang tadi berasap tadi kat dalam. Kau dengar? Punya apa tu? Kita kat mana? Tak ada, tadi aku nampak ada orang kat dalam. Kau biar Itulah betul. aku kau. Tapi dia tak pekik-pekik ke? Kau nampak habis dia tak macam panggil ke apa? Aku ikut kau punya direction je. Aku tak tahu, aku tak nampak. Tak ada aku. Tak apa. Kita habiskan job lah. Habiskan. Kau ni macam-macam lah. Kita dah buang ammo habis tau. Yes, sekarang macam mana ni? Habiskan. Okay, jom. Sama kau Abul. So bila lepas dorang beliau dengan tim-tim semua dah extinguish api-api dia kan. Alright. Dapat tangkap dalam rupanya tak ada orang. Dia kereta dia dia ceritakan cermin semua dah pecah tau. Oi. Kau pasal dah bakar apa? Yes. Dan dapat tahu tak ada orang kat dalam. Alamak. Tapi netizen yang ceritakan ni cakap dia nampak ada orang tengah duduk kat driver seat. Nampak lelaki ke perempuan? Tak clear. Pasal Tapi dah macam mana dia dalam kereta driver seat tu dia tengah suffering ke dia just tengah driver seat driver seat. I assume kira just tengah stone lah. Tapi apa yang beliau nampak dia tengah berasap. burning. Burning sensation. But when they managed to get closer, Yeah. then he realised that there's actually no one. So Ni who was cuma it? hayalan. Maybe Pendapat kau? Mustahil kalau nak tengok segi komik Ghost Rider lah. Okay. Tapi kalau segi realistik maybe ada setan lah kat dalam tu Mungkin lah. Mungkin. Mungkin. Like, aku tak tahu lah if there is any budak-budak SCDF ke, kalau korang ada pengalaman this kind of stories like tersilap nampak ke or what like, maybe can share with us lah. I mean it's quite scary lah, like if you have to do something then kau nampak macam like Of course. ada orang tapi bila kau pergi dekat tak ada orang. And macam I mean as a Dia bukan delusional ke apa Can be right. Tapi kalau nak ikut segi sains mungkin para firefighter kita ni pun on a daily basis menghadapi penuh dengan stres. Maybe mental maybe. capacity maybe is on a daily basis mungkin stress. Kita bukan tak nak cakap comic story tak betul lah. But maybe could be because sometimes stress does happen. You think about different things, benda lain keluar. Tapi kalau nak segi misteri, I mean mungkin ada. fikir balik I mean you as a firefighter, you have your job kan. So bila kau buat ni semua, there is that sense of urgency, you know. Like if you really see someone like we have to get someone out, right? Because that is your Yalah. your due diligence lah, you know. Correct. Your job what to Ni say. pekerjaan dia lah. Yeah, but the fact that you know they try to hustle to it, push to it fast still, to realize that there's actually no one. It was just an empty burning car. Tapi dia seorang nampak ke dia punya member-member lain Dia pun seorang nampak? nampak. Dia seorang nampak. Susah nak cakap So, At least kalau 2-3 orang nampak, at least more apa ni? validated lah. tapi kalau dia nampak tu, that means benda tu tengah suffering lah. Kita tak tahulah kan. Mungkin. Kan? I mean dia pun tak ceritakan where like I don't know, maybe there was a corpse actually burning there. I mean he didn't clarify that. Yes. So we don't have much to work with lah, but I'm just putting with the fact that whatever that is shared with us lah, and it's quite creepy lah. If I'm on the job and I see this kind of thing, like hey, I need to help someone, but then wait, where's that someone? Betul. That's Memang amat Mysterious lah. Mysterious lah. Ni dah segi misteri Misteri tau. apa pendapat korang? Aku rasa benda tu betul. Macam mana aku nak buat, nak cakap apa kan? I would like tell my
higher ups lah. Diorang tak ada macam kamera Yes, apa? Diorang tak ada kamera Tak But adalah. they working near fires mah. Ya, bakar Electronics nanti kan. quite dangerous to be Sensitive around to fires it. and Yeah. sensitive. Sensitivity ya. Yeah, no, I think benda tu real lah. Betul It's betul. real. Memang saya setuju sangat dengan Iman Danish kan. Sebab kadang-kadang jin-jin ni semua dibangkit dari api kan. Ya, so kadang-kadang they take the form of smoke ni semua I mean ada lah, maybe kita pun pernah nampak video klip kat luar sana. Api ada, laut pun ada. Ada dalam apa tu, dalam dia punya smoke tu semua nampak muka orang bentuk, lah, apa bentuk muka orang. Kita pun tak tahu, maybe jin-jin ni semua telah become smoke. Kalau saya don't cook you lah. Yeah. Well, that is the stories I want to share. Thank you for apa nama dia? Thank you. Terima kasih. Betul. I mean, if you guys can find the stories that I share in the comments, actually, there's actually banyak kita punya netizen comment kisah-kisah dorang lah. But it's just that this is Betul. two of the few that I managed to get lah, due to time constraint lah. Right. But we have received a DM from you guys, and we would like to share this final story. I've already read it. It's kind of sick lah. So Sick eh. let's hear it lah. Let's hear it. Iman Nabil, please. Give me Okay, so your best. sekarang ni kita nak lanjutkan untuk menceritakan kisah dari seorang para pendengar KYL Podcast. Thank you. Dan adakah ada nama yang kita boleh sebutkan atau Kita tidak? nama samaran. Nama samarannya. Ini kisah dia terjadi kepada dia ke? Kepada dia. Kepada dia. Okay, so kita berikan nama samaran Saiful? perempuan ke lelaki ni? Laki. Lelaki. Saiful Saiful. Saiful. Okay. So, sebelum tu shout out to Saiful for Shout out sending to us this DM. Betul. Shout out to and Saiful we appreciate it lah. Kita we look forward to more cerita-cerita begini ya. So cerita dia bermula begini. Okay. Saiful, aku ni seorang lelaki yang tinggal dekat Boon Lay. Ya, ada tulis blog kat situ lah. Tak tahu nak tulis ke tak. Blog there. Blog tak ya. Dia ada tinggal dekat Boon Lay, blok 100 lebih lah. Okay. So untuk siapa yang mendengar tu, daerah-daerah situ korang tahulah. So blok ini memang dikenali sebagai banyak cerita hantu yang berlaku dalam blok ni lah, dekat Boon Lay ni. Okay. So cerita dia pernah dia pernah keluar. Sabar. Lampu tutup. Alamak. Syol macam lagi seram je muka aku. Ni okay, kita pause. Macam lagi seram je aku tengok aku macam ni. Okay. Silakan. Okay, so Saiful pun cakap lah, cerita ni actually pernah keluar ke MJ12. Shout out kepada MJ12 ya. Cerita pernah keluar kat MJ12 pasal kebanyakan orang yang pernah kena kacau atau mengalami sebuah kisah misteri yang berlaku di sebuah lift. Okay. Di blok yang diceritakan. Dan dalam lift itu benda misteri yang diorang telah melalui berkaitan dengan sebuah jin yang mungkin korang tahu, yang dikenali sebagai gula-gula, atau diorang punya formal name Pocong. Okay. Tapi dia cakap, Saiful ada katakan yang pengalaman dia ni lain sikit je. Sebab sampai sekarang kalau dia nak balik malam naik lift, dia akan memang rasa takut lah. Memang kau dah kena benda macam ni, memang kau akan teringat-ingat. Memang betul. Memang akan trauma habis. Yang dikatakan ni lah daripada Saiful ni, dia memang trauma habis. Kadang-kadang dia siap minta girlfriend voice call dengan dia bila nak balik. Okay, so itu dia punya brief introduction of what telah happen ya. Okay. So cerita ni bermula pada tahun 2014. Waktu itu Saiful bekerja sebagai part time dekat sebuah bar yang berada di Tanjung Pagar. Biasanya bila habis kerja lambat, lebih kurang macam 1-2 pagi gitu, sebab kena buat closing lah. Standard lah, orang-orang F&B tahulah Faham Mesti habis lambat dia tahu. Memang. So pada waktu hari tu Alhamdulillah dapat
bar pun dapat tutup awal. Sebab pukul 11 malam dia nak celebrate birthday bos diorang. Kita pun nak celebrate kita punya boss punya birthday. So kita buat closing awal sikit. Of course lah, adalah minum-minum sikit sini sana Kita pun tak judge lah Ya, tapi on that night tu dia lepas dah celebrate semua, dah minum-minum ni semua, dia pun dah mabuk gila. Aku pun dah rasa mabuk gila malam tu, minum banyak sangat. So lepas kita habis celebrate, adalah transport hantar balik seorang-seorang. So kita pun ada individual transport yang hantar kita semua balik kepada rumah kita. So dalam van tu aku pun tidur je lah kan, sebab dah mabuk, dah penat. So aku pun tutup mata nak tidur istirahat. Bila aku buka mata pun dah hampir sampai rumah aku. So bila aku turun dari van, tiba rasa pula nak muntah. Muntah lah pula. Yelah, so bila nak rasa muntah tu macam jalan pun nak kena laju sikit lah. So dah mabuk. Tetapi di saat rasa mabuk pun walaupun tengah mabuk, aku dapat rasa macam keadaan sekeliling tu macam something is not right lah. Macam dapat rasa. Kau dah mabuk pun kau boleh rasa-rasa. Kena kacau ni memang tak kena ni lah. Dia tak kisah lah dari okay, so basically dari tempat kita drop off sampai nak jalan ke lift memang nak kena bawa nak kena jalan sikit lah, bawa shelter. Lepas tu dari drop off tu jalan shelter all the way sampai ke lift lobby lah. Okay, so bila saya dah sampai dekat lift itu, saya pun picit butang lift. Saya nak kena naik tingkat 8 lah, sebab itu saya punya level lah. Level. So bila aku masuk tu memanglah aku mabuk, tapi aku masih dapat rasa dia punya surrounding. I know I'm still aware lah. Orang katakan masih aware. Aku nampak macam ada orang nak masuk. Oh, bukan. Salah Salah. Miscommunication. Okay, salah nampak lah. Bukan. Okay, so bila dia dah picit butang lift tu, dia nak naik ke atas. Siapa tulis cerita ni? Apa? Siapa tulis cerita ni? Okay, so guys, saya nak naik lift ni. Saya dah picit ke blok saya, ke tingkat saya lah. So lift pun naik seperti biasa. Tiba-tiba lift tu pun stop dekat tingkat 8. Tingkat 8 tiba-tiba dia stop guys. So bila pintu lift tu terbuka aku pun ternampak macam seolah-olah ada orang yang nak masuk. So aku pun geser ke tepi lah kan. So aku macam nak kasih dia way, nak kasih dia masuk. So aku ketepikan diri tepat depan butang lift lah. So daerah yang boleh picit butang lift. Aku punya kepala pun masih tengah tengok bawah. Takutlah kalau orang tu nampak muka aku yang tengah mabuk tu, nanti orang kata apa kan. Betul. So bila orang tu dah masuk, dia pun terus pergi belakang aku macam biasa. Dan semasa tu aku berdiri depan butang lift tu, lift pun sudah tutup. Tiba otak pula. Tiba otak aku kan. Lapar ke? Tak lapar. Okay, tiba guys, otak aku tiba-tiba macam slow motion. Kenapa sah? Tiba otak aku slow motion. Terus aku terfikir macam, dalam otak aku terfikir lah, ni macam makcik tadi. Dari mata belah kanan aku aku nampak ada macam dari tepi ada memang tampak. Aku nampak dia punya colour tudung dia dengan baju dia. Habis aku macam ambil masa lah nak proses sikit kan. Sebab tengah dah stone kan, dah stone lah dah mabuk sah. Yang bila otak aku dah confirm bila otak aku dah confirm ni nenek tua makcik tu. Cak, makcik tua ni datang dari mana ni? No, kau missed out lah kau ceritakan tadi. Mana aku dah missed out? Tak missed out lah. Ada. Okay. Mana? Kita backtrack, tapi it's okay. Kita Mana kau bilang aku? Aku mau. Ini macam makcik tadi. Kau tak mention pun makcik tadi. Tak cakap ni. Alamak, kau nak cakap aku tak tahu baca apa?
Okay, so aku kasih kau ni konteks. Okay, konteks ni dia paraphrase, so aku tak tahu Alamak, dia. siapa writer? Tak pasal ya. No. Okay. AI. Okay, so apa sebenarnya terjadi tu? Ya. Lepas dia dah alight dari van tu, dia rasa macam nak termuntah kan. Okay. So bila dia tengah nak jalan tu, nak jalan balik, perjalanan dia sampai ke rumah tu agak there's a distance juga. Lift lah. Dia nak from the pick up point nak pergi lift lobby. Ada distance juga. Okay. So dia pun masih tengah seng sikit. Okay. So bila tengah jalan tu, dia ada nampak satu makcik ni. Okay. So makcik ni berpakai baju Melayu. Pakai baju Melayu dengan tudung dia, dengan the colours lah. I think the colours was quite significant to remember. Tapi bila dia nampak makcik tu, dia macam okay, tak apalah, toleh buat bodoh je. So lanjutlah sampai ke lift. Okay. So saya mulakan lagi ya. It's okay. So tadi tu saya ni sebelum nak pergi ke lift lobby dari pick up point, adalah ternampak seorang nenek tua yang berpakai baju apa, baju raya Baju Melayu. baju Melayu. So saya pun abaikan lah, tak terfikir apa-apa kan. Sebab saya pun dah stoik, saya dah mabuk. So aku just make my way to the lift. So itu pun dah naik lift. Dah naik lift, saya pun tekan butang nak pergi ke tingkat saya. So yang inilah part yang amat menghairankan sebab apa yang saya ceritakan tadi, lift stop kat tingkat 8. Bila stop kat tingkat 8, saya pun sudah mabuk. Saya gesekkan tepi. Saya gesekkan diri ke kanan. Okay. So ke kanan sebab nak beri laluan untuk siapa yang nak masuk. So di saat itu saya pun kepala pun dongak ke bawah. Tak perhatikan macam-macam lah kan. So bila pintu pun tutup dan lift mula naik atas lagi, baru saya terfikir, saya macam familiar makcik ni. Aku pun tengok sudut mata aku. Aku tengok, ni bukan, aku terfikir tau dalam otak aku ni, bukan ni makcik tadi aku nampak ke bawah ke? Aku mabuk tapi aku memang sedar. Ya. Jap, aku cuy lagi. Alamak, dia macam tengah tengok aku balik. Tapi aku memang macam baju dia. Alamak. Ni betul lah makcik ni. Takkan tadi aku nampak dekat bawah, tiba sekarang dekat tingkat 8 kan? Takkan teleport kan? Tak boleh lah Jax. Yes. Tak boleh. So aku dari saat tengah mabuk tu, terus aku jadi wide awake. Aku dah dapat rasa lain macam. Aku sadar. Aku dah macam, okay, ini macam lain macam. So aku tak apa, aku forget it. Aku terus pandang bawah je lah. Bawa-bawa cannot see, bawa dono lah Bawa-bawa dono. So aku pun bawa dono, tapi dalam hati aku pun dah start rasa berdebar. Dah berdeduk. Tak tentu arah. Aku berdiri betul-betul tepat dengan butang lift tu. Tengok butang, tengok tingkat apa yang dah picit. And then yang lagi satu yang buat macam mencurigakan, macam very menyeramkan. Dia masuk tapi dia tak picit butang apa-apa. Dia terus pergi belakang aku. Lepas tu dia just diri je. Memang tak rasa. It's not right lah. Memang it's not right, not left lah. Tak boleh. Memang aku rasa memang off. Dan tiba-tiba belakang aku pun ada macam rasa sesuatu tu bergerak. Dia macam bergoyang-goyang sikit. Angin kuat berkicau-kicauan. Dalam lift pun boleh. Ribut Taufan. Ribut Taufan. Mungkin kita lepas angin, kita tak tahu. Mungkin. Tapi kan, it's macam ibaratkan aku dapat rasa lebih presence dia dekat belakang aku. Kau just imagine guys, betul-betul belakang aku tu, muka dia memang terpampang kat tepi belakang kepala aku. Kan? Have to. Yes. Dapat rasa dia punya bau-bau dia. Dia punya bau-bau minyak atar dia. Itulah kau. Additional lah. Tapi dapat rasa lah, macam seolah-olah dia dari belakang sekali
Dia makin ke depan dekat dengan aku ke belakang. Sekarang ni memang face to face belakang aku. Dapat rasa macam gitulah. So aku dah tak boleh tahan. Aku pun tutup mata lah. Aku just tutup mata. Aku masih pandang bawah, cuba nak menenangkan diri sendiri. Nak baca doa pun yelah, takut pun sampai tak teringat apa-apa pun. So aku pun diam je lah kan. Kau nak baca. Kau dah mabuk-mabuk nak baca lagi. Tak pasal kan. Void lah kira. Lama hantu pun tengok kau macam benda ni. Yes. No judgement lah. So Liv pun baru buka halfway. Sebelum aku nak lari pecuk, aku dengar dari belakang. So guys, korang boleh imagine waktu lift pun buka, separuh jalan bila lift tu nak buka kan, tung, tung, sebelum aku sempat nak lari pecut, dari belakang tu aku dapat dengar, dah tahu diam. Apa lagi guys, aku pun pecut. Aku lari tak ingat dunia. Aku terus hampir-hampir nak langgar pintu lift tu. Rasa macam tersepit, macam ibaratkan pintu dia tak boleh terbuka gitu. Di saat aku dengar itu, meremang bulu roma saya. Korang boleh imagine kat belakang kau dapat dengar dia makin dekat dengan kau sampailah kat belakang kepala kau. Lepas tu bila kau nak keluar dia cakap, dah tahu dek, kalau dah tahu tu diam je lah. Aku pun lari tak ingat dunia guys. Yang paling penting, rumah aku pun kat hujung koridor. Korang boleh imagine tak macam mana kaki pun dah longgar. Have to lah kaki dah longgar. Nak lari hujung sekali. Aku lari dah macam lipas kodong. Jantung berdegup-degup gila guys. Sampai je depan pintu rumah, aku hentak pintu aku sekuat-kuat hati aku. Dung 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 dung. Mak tolong aku mak. Apa ni kau Mak tolong mak. Mak buka pintu mak. Apa ni kau ni melalak-lalak. Mak Bising. Ada kat belakang tu. Assalamualaikum. Masuk jap. Kena beli salah. Have to lah kan. So, kau dah kenapa ni? Apa tadi dengan kau ni? Cepat tutup pintu mak. Apa ni? Siapa tu yang tengah ikut kau tu? Kau jangan mak tutup pintu mak. So setelah aku masuk dalam, aku pun cuba untuk menenangkan diri. Tapi di saat tu mak aku pun dah start to ask me a lot of questions lah kan. Kau buat apa ni Kau di mana ni? Mak jangan bebel lah. Kau jangan hajar kat sini. Not in the mood lah. Mak boleh relax sekejap tak mak? Kau buat apa ni? Malam buta kau balik. Mak, saya tak buat apa-apa lah mak. Mak, saya definitely tak buat apa-apa. Apa ni kau buat ni? Mak, tadi saya full balik rumah. Kat lift tu Saiful dah nampak makcik tua. Tapi makcik tua tu jangan main-main sini tau. Mak Saiful tak bohong mak. Ini betul mak. Saya nampak mak. Sambung baca. Seterus aku lompat masuk rumah. Ini yang dikatakan aku terus lompat masuk rumah. Bila masuk rumah tu, mak aku pun serius gila. Hempas pintu terus berkata, mana kau pergi? Siapa tu ikut kau balik? Kira mak aku pun dapat nampak. Korang boleh imagine tak? Aku lari tau. Lari hujung rumah aku tu, hujung sekali koridor. Bila aku lari, takkan makcik tua tu boleh catch up belakang aku cepat-cepat. Itu dah bukan makcik Liao. Dia laju babe. Dia laju gila babe. Laju shot. Laju. Yeah. So mak aku pun dapat nampak dari belakang. Hujung tu nampak ada makcik tu. Dia bukan lari tau guys, tapi dia macam tengah ikut dengan
pace yang laju lah. Dia tengah just glide lah. Aku rasa dia memang tengah glide lah, macam tengah mengejarkan aku di belakang. So setelah itu semua, aku terus ceritakan lah semua benda kat mak aku. Malam tu juga rumah aku kena kacau dengan pelbagai-pelbagai ketukan dekat tingkap. Sepanjang malam aku pun tak dapat nak tidur. Memang mengerikan. Saya dapat rasa yang dia memang tunggu dekat luar tu untuk masuk dalam rumah. Sepanjang malam saya dengar ketukan dan panggilan nama saya. Mak aku pun suruh aku baca surah-surah yang apa yang aku tahu dan suruh aku tidur. Nasib baik bukan aku yang terbakar. Keesokan harinya mak aku pun ceritakan lah. Apa dia? Mak aku pun ceritakan bila aku masuk rumah malam tu, dia adalah nampak macam makcik tu sedang berjalan. Tapi cara dia bergerak tu bukan macam manusia. Dari tempat lift ke koridor rumah aku, cara dia meluncur pelik gila. Meluncur tu apa? Tak tahulah. Menuncul. Dia macam terkeluar kot. Maybe dia macam gliding lah macam. Just kita ni just imagine lah, dia gliding macam Dia macam cak lah. kan? pelik gila. Selepas itu seperti biasalah setelah mengalami benda-benda misterius macam gini, standard, aku pula demam seminggu lepas tu. Minggu Rob. Memang It's usually like that lah. Yalah, banyak benda berlaku mentally affected kan, sampailah kita pun sakit. Tapi yelah, sejak masa tu aku pun dah tak berani balik rumah lewat. For good maybe 6 to 7 years lah. Wow, 6 to 7 years kau tak balik lewat Kau sure tak sure? 6 to 7 Hanya bedek. Takkan sekali pun kau tak balik lewat. Kau cakap aku 6 to 7 month okey lah. Mungkin macam kau 11 balik okey lah. Tapi kau bilang aku 6 to 7 years. Aku paraphrase lah ni. Alamak. Mungkin ni AI ni main-main sikit lah. Okey lah. Tapi itulah adalah kisah yang kita dapat kiriman oleh Saiful. Nama samaran Ya. So cerita yang amat mengerikan. Tapi dia cakap tu, makcik dia kat belakang tu dia cakap dah tahu diam So Cik Gandas juga dia cakap diam. dia cakap Dah diam tahu kan. dia. I mean ni paraphrase. Paraphrase. Yeah. Paraphrase. But Yeah. based on what he actually sent, that's what he said. That's why I put it. Diam Ya, dah tu. Tapi memang dah diam. Hantu ni Yeah. apa hal ni? Imagine. I think hantu tu shouldn't say diam lah. Messed up. It's messed up Ya. Maybe hantu tu patut, kau dah tahu dia just whisper. lagi seram, Dia whisper you, kau dah tahu I think whisper would be more scary tau. Ya, tapi diorang cakap kalau whisper means dia jauh. Kan? Tak. kalau Dia dekat, kalau bunyi kuat, bunyi dia kuat macam mengilai tu, bunyi dia kuat. Dia ibaratkan dia jauh lah. jauh Tapi jikalau bunyi itu jauh sekali, mungkin dia ada dekat dengan kau. Tapi yelah, memang amat mengerikan. Sebab thank you for sharing. thank you so much sebab menceritakan pengalaman anda. Ya. Apakah firasat dan pendapat anda? I mean aku dah baca cerita dia tadi kan. Aku ada dah kiriman sempat dia juga. lah. Ya, baca juga. And bila aku baca pun memang aku rasa tersentak juga macam like ni memang bukan calang-calang tau cara dia kena kacau gini. And I mean we included in one of the few places that is scary to kena kacau. Dia kena kat lift Ya. Betul. Lift the Again, corridor. we were talking about the lift one. Lift and toilet is the most scariest It's place to be scary lah. tau, yeah. To be stuck with lah. Stuck And in, the fact that macam okay, kau dah perasan tu satu tau, Ya. tapi benda tu tegur tu Kan? Itu tau. I think that is mainly dia punya niche Bila kau kat dalam, that's why aku selalu bila naik lift aku sandar belakang. Yeah, same. Serious lah. Always go to the back. Same. I always do that. Kau nak kena ada good game sense bro. Kau tak boleh noob sangat. Because kalau kau kat belakang, dia kat depan. Ya. Kalau kau kat belakang,
Kau kat Dia boleh terajang kau. At least kalau dia kat depan kau, kau boleh terajang dia. Because you got your self defense. Kau just gini tutup mata. Kau tendang je lah. True. Nak buat macam mana kan? Kan? Ya. That's kind of wild. That's kind of wild. Speaking of it, I would like to share this very quick one lah. Quick ringkas Very quick lah, very quick lah. Ya. Ini sampai aku macam, I mean it's not a real story, but it's just a nightmare. Okay? A nightmare in a lift lah. Aku kena kacau dalam lift lah kira. Oh, recently juga ke? Dah lama jugalah. Dah lama lah. Tapi sampai sekarang aku masih boleh ingat. Okay. Very tak ada, not much context. Aku balik, aku nak masuk lift. Aku masuk dalam lift ni, aku nampak ada satu lady, like a Chinese lady inside tau. Okay, Chinese okay. lady, I still remember macam ponytail or something like Okay. that. So aku pun aku just nampak, oh she's in the lift, maybe she's just being a nice person holding the lift for me, right? Yes. Like, okay, I will go in lah. Aku masuk dalam lift, aku pijak tingkat 6. Terus ni mimpi aku Aku pijak tingkat 6. Terus aku macam toleh. Aku suka toleh. Kalau ada orang aku nanti aku akan tegur macam, hi, which floor? Bila aku cakap, nak toleh, nak cakap hi, which floor, dia tengok muka aku dengan mata terbeliak. Tu cekik aku sial. Sial. Itu nightmare kau. It's so scary. Sial. Gila sial. Dia tu gini tau. Terus aku gini cekik. Dia gini kan? Wow. Dia picit. Sorry. Macam ingat ada benda. But yalah, I mean there was more that happened on the dream lah, but that was just one. Yeah, it was like kind of crazy. Like, anything in the lift It's scary. Dia dah gitu kau. scary lah. Tak boleh. Aku tahu dalam mimpi macam tak boleh tau. And aku macam boleh rasa badan aku tengah struggling in real life. It was kind of messed up. That one I think. Actually aku ada recently ada benda juga happen kat aku. Are you serious? Like legit lah. Cuma aku tak bother to say. Kongsi lah, Tak bother to kongsi. Okay. Sebab ini actually terjadi I think 2 days back kot. 2 days back gitulah. Dia tak seram mana lah. Pasal benda ni happen to me before. Bila actually benda berlaku bila saat aku bangun nak pergi toilet. Okay. Waktu-waktu macam maybe pukul 4 After pukul hours 5 gitu lah. Tak tahu. So aku dah pergi toilet, aku nak patah balik, aku nak tidur lah. Nak tidur tu macam tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Macam then until there's this one point ni aku fell into a semi state of tidur lah kan. Okay. Tapi aku dapat tahu yang aku ni separuh bangun. So saat tu aku dapat rasa macam aku kena hempap. Ni macam that time aku ceritakan. Ham. Tapi this time macam dia tengah hempap aku. Itu. Aku dapat rasa. Aku dapat sedar lah kan. Ya. Tapi macam alamak. Tapi bila aku nak baca nak cakap tak boleh cakap. Macam So weird. macam dia tutup mulut aku. Dia dah mute kau. Dia dah mute ya. Dia macam moderator dia mute aku kan. Kurang ajar tu. Ya, so dalam aku tak boleh. Aku nak baca Tak doa. bercakap kan. Aku nak cakap doa. Want to fight the back lah. Tak rasa takut. Tapi macam bila aku nak baca doa tu tak boleh ada mute aku ada rasa panik juga Ya. Until aku macam terus macam paksa diri aku gesekkan badan aku. Aku dah gini dan dapat sedar. Tak tahu whether is lucid dreaming ke apa ke, tapi memang rasa maybe sleep paralysis lah. Tapi memang benda terjadi. Saya pun tak tahu benda kacau ke, saya tengah trip ke, macam member mabuk. Saya tak mabuk. Cuma dapat rasa macam kena hempap gitu. Dia nak baca pun tak dapat keluar dia punya surah-surah dalam mulut aku ni. Macam dia tutup mulut aku, maybe the volume dia set low or something like that. Aku tak tahu kan. Bayalah itu je lah. Allah alam lah. Itu je lah cerita aku, pendek ringkas. Okay. Thanks for sharing Nabil. Thank you, no problem. Okay lah, let's conclude. Let's wrap it up. Okay lah, rapper. Just a quick chat with kita punya viewers and listeners. Thank you guys. Thank you so much from the bottom of our heart. We appreciate all the DMs that has been sent to us and constant and continuous support, even though we may and may not be around as much due to commitments. But we're trying to do this lah. We try to have everyone, I mean, as much keep on track. As much as how much we want everyone to be here, but priorities are set lah kan. But we'll try to still bring KYL. Accommodate lah. We try to accommodate. And Betul. KYL to the best of kita punya abilities lah. And insyaAllah more horror cosplay. Ya. I hope the next mukbang we'll do in horror lah. Boleh? Boleh. InsyaAllah. Kita boleh try to call Midavi to cosplay so. Dengar tu ya.
Jangan lupa. Bidari very very busy, but let's try. Busy juga. Kerja. So with that Amak kena guys, kerja susah, betul semua memang busy. Ya, dan with that kita will end off things. Betul. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk ikuti kami di laman sosial kita di Spotify, TikTok, Instagram @KYL Podcast. Kalau korang ada any topics atau kisah-kisah yang ingin kita menceritakan, boleh saja DM kita dekat KYL Podcast di Instagram. Dan podcast ini khas dibawakan oleh penaja kami DKSK Diaries. 2 creative potions, 1 vision. As always, kalau korang semua perlu wedding videographers atau wedding photographers, korang boleh email mereka di laman sosial dkskdiaries@gmail.com. Alright, dan jangan lupa please subscribe to our YouTube channel and please give a like and share to your family members. Please watch this episode sama-sama. Kalau takut, tengoklah sama-sama dengan family kan. Kau tengok macam gini, tak kelakar. Ya, kalau tengok sama-sama seram juga. So, okay. And jangan lupa we will upload every Saturday lah, 9 PM. Betul. Right? Dan sekian, salam semua. See you in the next one. Alright, Hey on peace. the block, baby. Ciao. Alright, it's a wrap.